Dr. Muhammad Farid. Adakah di atas meja makan anda juga tersembunyi pembunuh senyap yang menyebabkan gula dalam darah tinggi? Adakah anda sering berasa keliru mengapa walaupun anda sudah makan dengan sangat sedikit dan berusaha keras mengawal pemakanan, namun gula darah anda masih seperti menaiki roller coaster, kejap naik, kejap turun dan langsung tidak terkawal? Anda mungkin tidak menyangka bahawa masalahnya berpunca daripada makanan-makanan yang anda sangka sangat sihat, malah yang anda makan setiap hari. Menurut kajian kesihatan terkini di negara kita, kadar prevalence diabetes dalam kalangan orang dewasa di Malaysia sangat membimbangkan, malah telah melebihi 11% seperti data global. Ini bermakna dalam setiap 10 orang dewasa, sekurang-kurangnya seorang adalah pesakit diabetes. Angka ini benar-benar menakutkan. Dan apa yang paling menakutkan tentang diabetes bukanlah penyakit itu sendiri, tetapi komplikasi di sebaliknya yang mampu menghancurkan sesebuah keluarga, kegagalan buah pinggang, dialisis, strok, penyakit jantung, malah pemotongan anggota badan, amputasi. Setiap perkataan ini mewakili penderitaan yang tidak berkesudahan dan beban yang sangat berat. Hari ini, saya Dr. Muhammad Farid akan membongkar 10 jenis periuk api glisemik penyebab gula naik yang tersembunyi di sekeliling kita yang boleh dianggap sebagai pembecut gula darah. Saya akan bermula dari tempat ke-10 dan mengira detik sehingga ke tempat pertama. Saya bukan sahaja akan memberitahu anda betapa bahayanya makanan ini, tetapi juga akan menyelami sebab mengapa ia telah memudaratkan banyak keluarga dan individu. Selepas menonton video ini, anda akan memiliki kemahiran seperti mata helang untuk mengesan dan mengelak perangkap pemakanan ini dengan tepat demi menjaga kesihatan anda dan keluarga dari peringkat akar umbi. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda prihatin tentang kesihatan anda, sila tekan butang subscribe di saluran Makan Sihat Hidup Ceria dan aktifkan loceng notifikasi. Jika anda sedang menonton video ini dan turut merasai kepentingannya, sila type, "Saya nak sihat" di ruangan komen. Jika anda juga terganggu dengan penyakit yang serupa, sila tinggalkan komen. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan anda. Baiklah, mari kita tarik nafas dalam-dalam dan bersedia untuk mendedahkan senarai hitam yang berkait rapat dengan kesihatan kita ini. Ingat, semakin ke belakang senarai ini, semakin berbahaya. Tempat ke-10 bijirin sarapan breakfast cereals. Kita mulakan dengan tempat ke-10. Benda ini mungkin ada tersimpan di dalam kabinet dapur rumah anda. Ya, betul. Ia adalah pelbagai jenis bijirin sarapan yang membanjiri pasaran. Adakah anda juga sering melihat bungkusan di pasar raya yang tertulis bijirin penuh tinggi serat, ditambah pelbagai vitamin? Kata-kata indah ini membuatkan anda tanpa ragu-ragu memasukkannya ke dalam troli memikirkan bahawa pada waktu pagi yang sibuk hanya perlu tuangkan susu atau yogurt, semangkuk sarapan yang mudah dan cepat untuk anak-anak atau orang tua. Rasanya seperti sangat sihat, bukan? Tetapi hari ini saya ingin memberitahu anda satu kebenaran yang pahit. Anda telah tertipu. Sebahagian besar bijirin sarapan di pasaran sebenarnya adalah gula-gula yang menyamar sebagai makanan sihat. Mengapa saya berkata demikian? Kerana kebanyakan bijirin ini telah melalui pemprosesan tahap tinggi. Dalam proses pemprosesan, bahagian bijirin yang paling bernilai iaitu dedak beran dan germa-germ yang kaya dengan serat diet dan pelbagai nutrien, hampir semuanya telah dibuang. Apa yang tinggal hanyalah endosperma yang membekalkan kalori iaitu karbohidrat semata-mata. Lebih teruk lagi, untuk menyedapkan rasa pengilang akan menambah sejumlah besar gula sirap malah salutan coklat. Anda sangka anda sedang makan bijirin, tetapi sebenarnya apa yang anda makan tidak ubah seperti menyuap segenggam gula pasir. Karbohidrat yang diproses ini apabila masuk ke dalam badan, anda akan diuraikan menjadi glukosa dengan kelajuan yang menakjubkan
menyebabkan gula darah anda melonjak serta-merta. Selain itu, bijirin sarapan ini ada satu kelemahan maut kandungan protein yang sangat rendah. Apa maksudnya? Maksudnya, ia langsung tidak tahan lapar. Anda makan semangkuk besar pada waktu pagi, mungkin belum pukul 10 pagi perut sudah berbunyi. Kemudian, anda akan teringin untuk makan lebih banyak snack menyebabkan anda terperangkap dalam satu kitaran ganas. Jadi, jangan lagi tertipu dengan bungkusan yang cantik itu. Jika anda benar-benar mahu makan sarapan bijirin yang sihat, pilihlah roll oats yang paling asli dan kurang diproses jenis yang perlu anda masak di atas dapur. Bukannya pack oats segera. 3 dalam 1. Itulah pengawal sebenar gula darah anda, bukannya bom gula yang bertopengkan pakaian kesihatan. Tempat ke-9 mi segera. Seterusnya di tangga ke-9 adalah satu lagi makanan yang sangat biasa dalam masyarakat kita di Malaysia, mi segera. Balik kerja lewat malas nak masak atau tak tahu nak makan apabila duduk seorang di rumah. Adakah perkara pertama yang terlintas ialah sebungkus mi segera? Ramai orang memujuk diri sendiri dengan berkata, saya cuma tak minum kuah berminyak tu, makan mi saja, patutnya okey kot. Jika anda berfikir begitu, anda silap besar. Masalahnya justru terletak pada kepingan mi itu sendiri. Tahukah anda bahawa sebahagian besar kepingan mi segera yang dijual telah melalui proses penggorengan deep fried? Langkah ini adalah supaya mi dapat dikeringkan dengan cepat untuk tahan lama dan cepat kembang apabila direndam air panas. Tetapi proses ini menyebabkan mi menyerap sejumlah besar minyak, terutamanya minyak kelapa sawit yang stabil dan murah. Ia mengandungi jumlah lemak tepu yang tinggi. Jadi anda sangka anda hanya makan mi, tetapi sebenarnya anda sedang menelan kombinasi menakutkan karbohidrat tinggi dan lemak tepu tinggi. Mi itu sendiri diperbuat daripada tepung putih yang diproses kandungan karbohidratnya sangat tinggi, manakala serat dietnya hampir sifar. Makanan kalori kosong sebegini apabila masuk ke perut, impaknya terhadap gula darah boleh dibayangkan. Kita boleh buat perumpamaan makan semangkuk mi segera ibarat menyuntik satu dos kanji pekat terus ke dalam saluran darah anda ditambah dengan satu tiup lemak tepu. Ia bukan sahaja akan membuatkan gula darah anda melonjak gila-gila dalam masa singkat, malah akan menambah beban lemak darah kolesterol, memberikan serangan berganda kepada sistem kardiovaskular anda. Makan begini untuk jangka masa panjang, jangan cakap nak kawal diabetes, orang yang sihat pun boleh jatuh sakit. Jadi lain kali bila perut lapar, janganlah hanya mahu cepat. Luangkan 10 minit untuk rebus sedikit mi soba atau mi gandum penuh tambah sebiji telur dan sedikit sayur sawi. Itulah pilihan yang benar-benar bertanggungjawab terhadap tubuh badan anda. Tempat ke-8 roti putih. Baiklah, mari teruskan. Di tangga ke-8 adalah makanan yang hampir pasti muncul di meja sarapan setiap keluarga roti putih, termasuk roti buku putih, roti burger, roti bun dan sebagainya. Teksturnya yang lembut, bau gandum yang harum, sama ada dikepit dengan telur sambal atau disapu jam dan mentega memang sangat sedap. Tetapi sebagai doktor, saya mesti membunyikan loceng amaran di sini. Kelembutan itulah sebenarnya bahagian yang paling berbahaya. Dalam ilmu pemakanan, kita menggunakan satu petunjuk untuk mengukur kelajuan makanan mempengaruhi gula darah yang dipanggil indeks glisemik GIE. Semakin tinggi, nilai GI bermakna semakin cepat gula darah naik selepas makanan itu dimakan. Jadi berapakah nilai GI roti putih? Jawapannya setinggi 70 hingga 75. Apa maksud angka ini? Nasi putih yang kita makan biasanya mempunyai nilai GI sekitar 60 hingga 70 bergantung jenis, manakala roti putih lebih tinggi daripada nasi putih. Ini bermakna hanya dengan memakan 2 atau 3 keping roti putih paras gula, darah anda akan naik mendadak seperti menaiki lift berkelajuan tinggi. Pankreas anda terpaksa masuk ke mod kecemasan serta-merta merembeskan sejumlah besar insulin untuk memproses gula yang membanjiri darah secara tiba-tiba.
Hari demi hari, tahun demi tahun, membiarkan pankreas anda bekerja lebih masa. Begini, berapa lama anda rasa ia boleh bertahan? Mengapa roti putih begitu menakutkan? Kerana sama seperti bijirin sarapan tadi, ia diperbuat daripada tepung halus yang telah dibuang dedak dan germanya. Tepung jenis ini hampir tiada serat, strukturnya sangat longgar. Jadi ia sangat mudah diuraikan oleh sistem pencernaan kita menjadi glukosa. Semakin lembut roti itu di mulut, bermakna semakin cepat ia diuraikan dalam perut anda. Malah beberapa kajian sains terkini menunjukkan bahawa pengambilan karbohidrat halus yang tinggi, GE secara berlebihan dalam jangka masa panjang mungkin memberi kesan negatif kepada fungsi otak kita, meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif. Jadi, roti putih yang kelihatan tidak bersalah ini bukan sahaja mencederakan gula darah anda, malah mungkin mencederakan otak anda. Mulai hari ini, tukarlah roti putih sarapan anda kepada roti mil penuh wholemeal yang tinggi serat atau roti bijirin penuh yang padat. Walaupun teksturnya agak kasar, itulah bukti wujudnya serat diet. Ia mampu melambatkan penyerapan gula dengan berkesan membolehkan gula darah anda kekal stabil. Tempat ke-7, jus buah. Jika makanan sebelum ini memusnahkan kesihatan anda, secara perlahan-lahan makanan seterusnya, ini ibarat melancarkan serangan kilat terhadap sistem gula darah anda. Terutamanya tempat ke-7, satu benda yang sering dianggap sebagai produk kesihatan oleh ramai orang, terutamanya golongan ibu bapa, jus buah. Ramai yang berfikir jus buah bukankah cuma buah yang dikisar asli, tiada bahan tambahan mesti sihat. Gigi saya tak kuat, susah nak makan buah, minum jus. Bolehlah kan? Tanggapan ini boleh dikatakan salah satu mitos kesihatan yang paling besar. Hari ini saya akan mengubah persepsi anda sepenuhnya. Sama ada jus botol yang anda beli di luar atau jus yang anda perah sendiri di rumah bagi pesakit diabetes, ia hampir tiada beza dengan minum air gula. Mengapa? Kuncinya terletak pada satu benda, serat diet. Apabila kita makan sebiji buah yang utuh, kita memakan gula dalam isi buah itu bersama-sama dengan sejumlah besar serat diet. Serat ini ibarat satu jaring yang membalut gula tersebut, melambatkan kadar penyerapannya di dalam usus, sekaligus membolehkan gula darah naik secara perlahan dan stabil. Tetapi sebaik sahaja anda mencampakkan buah ke dalam mesin pengisar atau pemerah jus bilah pisau yang berputar laju, akan memusnahkan sebahagian besar serat diet tersebut tanpa belas kasihan. Apa yang anda dapat hanyalah secawan cecair fruktosa pekat yang telah membuang brek seratnya. Mari saya buat kira-kira untuk anda. Untuk mendapatkan segelas jus oren 250cc, anda mungkin perlu menggunakan 4 hingga 5 biji oren. Biasanya, bolehkah anda makan 5 biji oren sekaligus? Susah. Tetapi untuk minum segelas jus, ia sangat mudah. Ini bermakna anda telah mengambil jumlah gula yang sangat banyak dalam masa yang sangat singkat tanpa sebarang halangan serat. Gula ini akan meluru masuk ke dalam darah anda seperti banjir besar membawa beban bencana kepada pankreas anda. Beberapa kajian perubatan malah mendapati bahawa pengambilan jus buah secara kerap berkait rapat dengan peningkatan risiko diabetes jenis 2, manakala memakan buah-buahan utuh secara langsung, sebaliknya dapat menurunkan risiko tersebut. Jadi sila ingat kesimpulan ini, makan buah, jangan minum jus. Anggaplah buah sebagai kawan anda dan anggaplah jus sebagai musuh yang memakai pakaian kesihatan. Tempat ke-6, alkohol. Di tangga ke-6 benda ini mungkin tidak mengandungi gula, tetapi kuasa pemusnahnya terhadap gula darah adalah secara tidak langsung dan boleh membawa maut. Ia adalah alkohol. Alah, doktor saya minum sikit saja. Meraikan kawan-kawan takkan tak minum 2 gelas nanti tak masuk geng pula. Malam susah tidur, minum sikit wain ubat untuk bantu tidur boleh kan? Ayat-ayat ini terlalu kerap saya dengar di klinik. Ramai yang menyangka asalkan tidak minum arak yang manis seperti bir atau wain manis,
dan hanya minum arak keras spirit seperti whisky yang tidak mengandungi karbohidrat, maka tiada kesan pada gula darah. Ini adalah salah faham yang amat berbahaya. Serangan alkohol terhadap gula darah bukan secara langsung, tetapi melalui penculikan organ paling penting dalam badan kita, hati liver. Hati adalah pusat kawalan gula darah badan kita. Apabila gula darah anda terlalu rendah hati, akan mengaktifkan mekanisme yang dipanggil gluconeogenesis, menukarkan simpanan glikogen atau bahan bukan karbohidrat menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam darah untuk mengelakkan anda. Pengsan akibat hipoglisemia gula darah rendah. Tetapi, apabila anda meminum alkohol, hati anda tiada masa untuk mengawal gula darah. Kerana bagi badan alkohol adalah racun. Hati mesti menumpukan seluruh tenaganya serta-merta untuk memetabolismekan dan menguraikan alkohol itu. Akibatnya, fungsi hati untuk mengawal gula terpaksa mogok. Apa kesannya jika anda minum alkohol ketika perut kosong atau sedang mengambil ubat diabetes? Alkohol akan menyekat hati daripada melepaskan glukosa. Ini boleh menyebabkan anda mengalami hipoglisemia yang teruk, malah boleh membawa maut. Anda mungkin tiba-tiba pening jantung, berdebar, berpeluh sejuk malah koma. Dan selepas hipoglisemia badan, sering kali mengalami hiperglisemia pantulan gula darah, melambung naik semula, menjadikan gula darah anda bergolak ganas seperti gempa bumi. Pengambilan alkohol jangka panjang juga akan merosakkan sel-sel hati secara langsung, menyebabkan hati berlemak, fatty liver dan sirosis, menjadikan keupayaan anda mengawal gula darah merosot secara kekal. Jadi bagi pesakit diabetes alkohol benar-benar bukan benda yang baik. Ia ibarat pengganas, walaupun tidak membawa bom sendiri, ia mengikat polis dalam badan anda, iaitu hati membiarkan seluruh sistem menjadi huru-hara. Demi keselamatan nyawa anda, pilihan terbaik adalah berhenti mengambil alkohol sepenuhnya. Tempat ke 5 snack dan kudapan. Sekarang senarai sudah separuh jalan tahap bahaya semakin memuncak. Tempat kelima adalah taman kegembiraan yang sukar dipisahkan daripada kehidupan ramai orang, pelbagai jenis snack dan kudapan. Pukul 3 atau 4 petang, perut lapar sikit mulut terasa nak mengunyah ambil sekeping biskut. Malam-malam duduk di sofa, tengok TV mulut rasa kosong buka sebungkus keropok kentang. Adakah situasi ini sangat biasa bagi anda? Snack-snack yang memberi kegembiraan sementara ini sebenarnya adalah gabungan syaitan yang menghimpunkan pelbagai dosa kesihatan. Kita boleh rumuskan ciri-cirinya dengan 3 tinggi 1, banyak tinggi, gula tinggi, garam tinggi, minyak dan banyak bahan tambahan kimia. Kita cakap pasal tinggi gula dan tinggi minyak dulu. Kebanyakan biskut kerepek dan kek dibuat menggunakan tepung halus yang kita sebut tadi, gula putih atau sirap, yang banyak ditambah pula dengan pelbagai margarin atau lemak sayuran. Kombinasi karbohidrat halus plus lemak jahat ni, kalau dimakan tak peliklah jika gula darah melonjak naik, malah lemak darah kolesterol pun ikut terjejas. Kemudian tinggi garam. Untuk menyedapkan rasa snack, selalunya ditambah garam yang sangat banyak. Diet tinggi garam adalah punca utama tekanan darah tinggi. Dan darah tinggi, kolesterol tinggi serta gula darah tinggi. 3 serangkai adalah adik-beradik jahat yang tidak dapat dipisahkan. Mereka akan bersekongkol merosakkan kesihatan saluran darah anda. Akhir sekali, banyak bahan tambahan. Untuk menjadikan snack berwarna cantik, bau, memikat dan tahan lama pengilang menggunakan pelbagai perasa pewarna dan pengawet. Walaupun dos bahan kimia ini dalam julat selamat pengambilan jangka panjang, pastinya menambah beban detoksifikasi kepada hati dan buah pinggang anda. Lebih menakutkan banyak snack direka. Dengan teliti, kombinasi rasa manis, masin dan ranggupnya akan merangsang otak kita membebaskan dopamin, membuatkan kita rasa gembira, lalu mewujudkan kebergantungan atau ketagihan. Membuatkan anda makin makan, makin nak tak boleh berhenti. Jika mulut anda benar-benar terasa nak mengunyah apa, patut gantikanlah
dengan segenggam kecil kacang panggang asli tanpa garam atau beberapa biji tomato ceri atau batang timun. Makanan semula jadi ini bukan sahaja memuaskan keinginan mulut, malah membekalkan nutrisi sebenar. Tempat keempat, makanan bergoreng. Seterusnya, tempat keempat adalah sejenis makanan yang terhasil daripada kaedah masakan yang disayangi tetapi dibenci oleh ramai orang, makanan bergoreng. Sama ada ayam goreng berempah di gerai mamak kentang goreng dan ayam goreng ala barat maupun cakoy atau popiah goreng yang kita makan waktu sarapan. Warna, keemasan dan tekstur ranggup itu bayangkan saja pun sudah buat air liur meleleh. Tetapi saya mesti memberitahu anda, di sebalik keranggupan itu tersembunyi pembunuh kesihatan yang lebih menakutkan daripada gula. Selain fakta yang kita sudah tahu bahawa makanan bergoreng menghasilkan banyak lemak trans yang menyumbat saluran darah hari ini, saya nak beritahu satu konsep yang lebih mendalam, dipanggil produk akhir glikasi lanjutan atau singkatannya AGEs. Apa itu AGEs? Ia ibarat karat di dalam badan. Apabila protein atau lemak dalam makanan bergabung dengan gula tanpa peranan enzim di bawah suhu tinggi, terutamanya menggoreng, membakar atau memanggang bahan berbahaya ini akan terhasil dengan banyak. Makanan bergoreng yang anda makan itu membawa sejumlah besar AGEs. Apabila AGEs ini masuk ke dalam badan, ia bertindak seperti samsing yang menyerang sel-sel sihat anda di mana-mana, terutamanya sel di dalam saluran darah. Ia akan mencetuskan keradangan sistemik seluruh badan yang kronik, menjadikan saluran darah anda kaku, rapuh dan hilang keanjalan. Ini ibarat membiarkan saluran darah anda berkarat, menjadikannya keras dan rapuh. Bagi pesakit diabetes, saluran darah kita memang sedia rapuh akibat gula tinggi. Jika ditambah pula dengan pengambilan AGEs yang banyak, ia ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Ini akan mempercepatkan kedatangan pelbagai komplikasi seperti serangan jantung, strok, kerosakan buah pinggang dan kerosakan retina mata. Saintis malah mendapati pengumpulan AGEs berkait rapat dengan proses penuaan manusia serta risiko penyakit Alzheimer dan kanser. Jadi makan makanan bergoreng bukan sekadar menaikkan gula darah. Ia sebenarnya mempercepatkan proses pengaratan dan penuaan badan anda dari akar umbi. Demi kesihatan anda, pilihlah kaedah masakan seperti mengukus, merebus atau kerabu ulam-ulaman dan jauhilah pembunuh kesihatan yang berbau harum itu. Tempat ke, 3 lemak trans buatan mengira detik ketiga teratas ini sudah masuk tahap sangat berbahaya. Tempat ketiga adalah pembunuh senyap yang sebenar. Ia mungkin tersembunyi dalam makanan harian anda tanpa anda sedari. Ia adalah lemak trans buatan artificial trans fats. Apa itu lemak trans buatan? Secara mudah, saintis ingin menjadikan minyak sayuran cecair lebih stabil, tahan suhu tinggi, tidak mudah rosak dan mempunyai tekstur seperti lemak haiwan pepejal. Mereka menggunakan proses yang dipanggil penghidrogenan hydrogenation untuk mengubah struktur kimianya. Produk sampingan proses ini ialah lemak trans. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai makanan kegemaran kita, kek berkrim yang cantik di kedai kek pastry, dan tak telur yang rangup biskut berkrim di pasar raya pai coklat dan juga krima yang anda tambah dalam kopi. Boleh dikatakan ia adalah anak emas industri makanan moden tetapi musuh utama kesihatan kita. Mengapa saya kata ia lebih menakutkan daripada semua benda yang disebut sebelum ini? Kerana ia menyerang ibu pejabat sistem kawalan gula darah kita. Kajian telah mengesahkan dengan sangat jelas lemak trans bukan sahaja menaikkan kolesterol jahat LDL seperti lemak tepu, tetapi yang lebih jahat ia turut menurunkan kolesterol baik HDL. Ini kecederaan pertama. Kecederaan kedua yang lebih maut ialah lemak trans secara langsung mengganggu struktur dan fungsi membran sel kita menyebabkan rintangan insulin yang teruk. Saya bagi perumpamaan sel badan kita ibarat sebuah bilik yang terkunci. Glukosa adalah tetamu yang nak masuk dan insulin adalah kunci untuk membuka pintu bilik itu.
Rintangan insulin ibarat ada orang jahat menuang gam ke dalam lubang kunci sel tersebut. Akibatnya, kunci insulin tak boleh masuk atau kalau masuk pun tak boleh pusing. Pintu tak terbuka, glukosa terkumpul semakin banyak dalam darah menyebabkan gula darah tinggi. Jadi lemak trans merosakkan mekanisme kawalan gula darah anda dari akar umbi. Kerosakan ini jauh lebih mendalam, lebih kekal dan lebih sukar dipulihkan berbanding sekadar makan beberapa suap gula atau nasi. Mulai hari ini, belajarlah membaca label ramuan pada bungkusan makanan. Jika anda nampak perkataan minyak sayuran dihidrogenasi, minyak hidrogenasi, separa, shortening, sayuran, margarin atau creamer, sila letakkan semula barang itu ke atas rak serta-merta. Tempat ke, 2 minuman berkarbonat dan minuman manis. Akhirnya, kita tiba di tempat kedua yang paling berbahaya. Bahayanya sangat kasar boleh dikatakan seperti berdilan meriam tepat ke arah sistem gula darah anda. Ia adalah minuman berkarbonat serta semua jenis minuman manis. Saya tahu ramai yang susah nak tinggalkan tabiat ini. Cuaca panas terik di Malaysia, perkena stin kola sejuk atau masa makan tom yum dan ayam goreng, perkena secawan air gas, rasa puas yang tak terkata. Tetapi hari ini kita mesti pecahkan buih manis ini dengan fakta yang dingin. Tahukah anda setin kola biasa 330 ml mengandungi berapa banyak gula? Jawapannya kira-kira 35 gram. Ini bersamaan dengan 7 biji gula cube. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sangat menyarankan agar pengambilan gula tambahan bagi orang dewasa dihadkan kepada bawah 25 gram sehari. Anda minum setin air gas saja, kuota gula seharian terus meletup melebihi had. Apa yang berlaku bila anda minum cecair ini? Kerana ia cecair, ia hampir tidak perlu dihadam. Gula di dalamnya akan diserap oleh usus dengan kelajuan terpantas dan membanjiri darah anda. Nilai gula darah anda akan meluncur naik seperti roket dalam masa belasan minit sahaja ke puncak tertinggi. Ini ibarat memberi amaran kod merah kepada pankreas anda. Pankreas anda akan serta-merta didesak ke tahap maksimum bekerja separuh mati, merembeskan insulin untuk cuba menekan gula darah yang tidak terkawal ini. Sekali-sekala mungkin boleh tahan. Tapi, jika anda mengebom pankreas anda, begini secara kerap dalam jangka masa panjang lambat laun, ia akan mati keletihan. Akhirnya, rembesan insulin tidak mencukupi atau fungsinya gagal dan itulah diabetes jenis 2 yang tidak boleh dipulihkan lagi. Jurnal Perubatan Antarabangsa terkemuka, The Lancet pernah menerbitkan kajian tinjauan sistematik yang mengesahkan minum minuman manis setiap hari meningkatkan risiko diabetes. Jenis 2, penyakit jantung dan strok secara signifikan. Jadi tolong jangan ada rasa nasib baik tak kena. Minum minuman manis adalah benar-benar perbuatan minum gula. Jangan perjudikan nyawa sendiri. Mulai hari ini, isikan cawan anda dengan air kosong teh tanpa gula atau kopi O kosong. Perubahan kecil ini akan menjimatkan ribuan ringgit kos perubatan masa depan anda. Tempat pertama, pulut beras, pulut tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya kita sampai ke juara senarai periuk api glisemik ini. Tempat pertama ini mungkin sangat mengejutkan anda. Ia bukan gula-gula, bukan kek dan bukan minuman. Ia adalah sejenis makanan ruji yang berakar umbi dalam budaya pemakanan kita di Malaysia dan berkait rapat dengan pelbagai perayaan biras pulut. Ya betul pulut. Ketupat palas atau cang bak cang pulut kuning lemang, kuih bakul tang yuan atau pulut panggang. Makanan-makanan yang penuh dengan nostalgia dan kelazatan ini terasnya adalah beras pulut. Tetapi hari ini sebagai doktor, Muhammad Farid, saya mesti memberi amaran keras kepada semua pesakit diabetes dan mereka yang mempunyai gula darah tinggi pulut adalah penjenayah nombor 1 yang anda wajib elakkan. Mengapa pulut boleh mengalahkan semua pesaing hebat tadi untuk menduduki takhta Raja Gula Darah? Kita bercakap dengan fakta paling penting, indeks glisemik GI.
Tadi kita sebut GI roti putih sekitar 75 itu pun sudah tinggi. Jadi, berapa GI pulut? Jawapannya setinggi 86, malah dalam sesetengah kajian ia melebihi 90. Ini hampir merupakan rekod tertinggi dalam kalangan semua makanan ruji biasa. Mengapa ia begitu tinggi? Ini berkaitan dengan struktur kanjinya. Kanji dalam beras biasa atau gandum terdiri daripada amilosa amilose dan amilopektin. Amilosa strukturnya lurus. Enzim pencernaan perlu hurai dari hujung perlahan-lahan. Tetapi pulut mengandungi amilopektin kanji bercabang. Strukturnya seperti pokok yang banyak cabang. Enzim pencernaan boleh menyerang dari setiap cabang serentak menyebabkan kelajuan penguraiannya sangat pantas. Beras putih biasa mempunyai kandungan amilopektin sekitar 80%. Tetapi beras pulut, kandungan amilopektinnya hampir 100%. Apa maksudnya? Maksudnya, sebaik sahaja pulut masuk ke saluran pencernaan, ia akan diuraikan menjadi glukosa dengan kelajuan yang tidak masuk akal. Hentamannya terhadap gula darah anda malah lebih dahsyat dan berpanjangan daripada anda makan semangkuk gula pasir secara terus. Kita boleh buat perumpamaan yang paling menakutkan. Makan semangkuk pulut ibarat meletupkan bom gula super dalam badan anda. Kuasanya cukup untuk meruntuhkan kawalan gula darah yang anda jaga seharian dalam masa 2 jam selepas makan. Tambahan pula, hidangan berasaskan pulut di Malaysia selalunya dimasak dengan santan lemak tinggi, garam dan minyak. Contohnya pulut kuning yang berminyak atau ketupat, cang yang mengandungi lemak daging. Ini menjadikannya juara segala juara. Jadi tolonglah semua sahabat yang ada kencing manis, ingatlah pulut adalah bom gula super yang berbungkuskan budaya tradisi. Ia adalah pembunuh gula darah paling berbahaya di atas meja makan. Demi kesihatan anda, sila jauhkan diri daripadanya. Penutup hari ini, kita telah mendedahkan 10 jenis makanan periuk api glisemik dari tempat ke-10 hingga pertama. Dari bijirin sarapan mi, segera jus buah makanan bergoreng sehinggalah lemak trans yang berbahaya, minuman berkarbonat dan akhirnya raja gula darah kita pulut. Makanan-makanan ini ibarat racun manis yang memakai pakaian makanan lazat. Dalam keadaan kita tidak bersedia, ia menghakis kesihatan kita langkah demi langkah dan merosakkan kestabilan gula darah kita. Hari ini kita telah menangkap 10 penjenayah yang bersembunyi di sekeliling kita. Sekarang sudah tiba masanya untuk kita menekan brek kesihatan dan tidak membiarkan mereka menjadi pembecut gula darah kita lagi. Tetapi saya bercakap panjang lebar hari ini bukan untuk membuatkan anda rasa takut atau putus asa. Sebaliknya, saya ingin memberikan anda senjata yang paling ampuh kerana dalam pertempuran panjang melawan diabetes ini, senjata paling kuat, paling langsung dan paling berkesan di tangan anda adalah ilmu pemakanan dan kuasa memilih. Mengawal gula darah tidak bermaksud anda perlu hidup menyeksa diri seperti pertapa tak boleh makan apa-apa. Ia bermaksud anda perlu belajar makan dengan bijak memilih dengan hikmah. Mengenali dan menjauhi makanan-makanan periuk api yang kita sebutkan hari ini adalah langkah pertama dan paling penting untuk anda melangkah ke arah kesihatan dan merampas semula kawalan hidup anda. Setiap pilihan anda menentukan masa depan anda. Adakah anda memilih segelas air manis atau secawan teh kosong? Adakah anda memilih seketul ayam goreng atau sepotong ikan kukus? Adakah anda memilih semangkuk pulut atau semangkuk beras perang? Keputusan-keputusan kecil ini hari demi hari akan menghasilkan kesudahan hidup yang sangat berbeza. Sila kongsikan video ini kepada ayah anda yang suka makan ketupat pulut, kepada ibu anda yang biasa bersarapan roti dan kepada setiap rakan yang anda sayangi. Satu tindakan berkongsi yang mudah mungkin boleh mengubah persepsi pemakanan seseorang, malah menyelamatkan kebahagiaan masa depan sesebuah keluarga. Mari kita bersama-sama melengkapkan diri dengan ilmu dan menjaga kesihatan dengan pilihan yang bijak.
Saya doakan setiap sahabat memiliki gula darah yang stabil dan menikmati kehidupan yang sihat, cergas dan panjang umur. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.